Ramai ingat inflasi dikira hanya sebab harga kopi ataupun harga ayam. Sebenarnya bukan macam tu. Contohnya bulan lepas kopi RM3, hari ini RM3.50. Adakah inflasi Malaysia terus jadi 16.7%? Tidak, tuan-puan. Inflasi mengikut perubahan harga keseluruhan barang dan pendapatan seperti makanan, rumah, pengangkutan, kesihatan dan pendidikan. Malah setiap kategori ada pemberat dia. Di Malaysia, tuan-puan, makanan dan perumahan mewakili lebih separuh perbelanjaan isi rumah. Sebab itu, bila harga barang naik dan kos rumah naik, ramai terus kos hidup semakin mengendek. Persoalan ni, kalau setiap tahun kos naik, apa yang jadi pada duit yang kita simpan? Harga dalam bank mungkin masih sama, tuan-puan, tapi kuasa beli semakin berkurang. Sebab itulah, tuan-puan, saya memilih untuk simpan emas. Bukan sebab emas ini sentiasa naik, tuan-puan, tapi kerana dalam jangka masa panjang, emas mempunyai rekod yang baik sebagai salah satu aset yang membantu melindungi nilai kekayaan daripada hakikat artisan inflasi. Matlamat saya bukan mengejar harga. Matlamat saya ialah memastikan hasil kerja keras hari ini masih bernilai pada masa depan.